So sekarang ni Starbucks ada masalah dengan Zohran Mamdani. Kataan dah berubah. Kalau dulu Zohran Mamdani ada masalah dengan Starbucks. Tapi 1 Januari 2026, Mamdani mula tugas rasmi sebagai Datuk Bandar New York. Dan Datuk Bandar baru ni boykot Starbucks. Permit kesihatan, permit bangunan, pemeriksaan bandar, lesen perniagaan. Semua di bawah Zohran Mamdani. Minggu lepas, pekerja Starbucks di seluruh Amerika Syarikat lancarkan mogok besar yang dipanggil Red Cup Rebellion. Mereka pilih tarikh yang paling sibuk di Starbucks, iaitu Red Cup Day. Pekerja dakwa Starbucks sengaja melambat-lambatkan rundingan kontrak kolektif bargain agreement sejak April 2022, iaitu perjanjian rasmi antara syarikat dan kesatuan berkenaan gaji tetap, jadual tetap, faedah kesihatan dan lain-lain. Pekerja tuntut gaji $16 sejam. Sebelum ni barista hanya dibayar sekitar $12 ke $15 bergantung pada lokasi. Gaji minimum federal ialah $7.25 sejam. Jadi Starbucks boleh bayar rendah di banyak negeri. Jadi $16 yang dituntut ialah kos sara hidup di bandar-bandar besar. Satu lagi, pekerja klaim Starbucks tak bagi jadual kerja yang stabil. Di Amerika Syarikat anda perlu kerja 20 jam seminggu, minimum selama 4 minggu untuk dapat faedah sebagai seorang pekerja. Insurans keselamatan, insurans pergigian, cuti bergaji dan lain-lain. Tapi di Starbucks, minggu ni 12 jam, minggu depan 24 jam, lepas tu turun balik 15 jam. Kenapa? Sebab semua insurans ni perlu dibayar oleh syarikat, iaitu Starbucks. Awalnya reaksi Starbucks ialah mereka kata mogok ini hanya melibatkan 65 cawangan daripada 9,600 cawangan di seluruh Amerika Syarikat. 99% cawangan Starbucks beroperasi seperti biasa. Tapi apabila Mamdani masuk campur, kesannya jadi lain. 770 cawangan Starbucks di US berada di New York City, yang mana Mamdani bakal menjadi Datuk Bandar. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, permit kesihatan, bangunan, lesen perniagaan, semua di bawah kuasa Datuk Bandar. Mamdani juga ungkit tentang gaji CEO Starbucks, $96 juta setahun, iaitu 6,666 kali ganda lagi besar daripada gaji purata pekerja Starbucks. Di X, dia menulis, no contract, no coffee. Maksudnya selagi tiada kontrak di antara Starbucks dan juga pekerja, maka tiada kopi. Ayat ni juga jadi slogan kesatuan dan buat isu ni jadi tular. Mesej korporat kepada Amazon, JP Morgan dan semua yang sedang memerhati.